Ketika mula-mula masuk ke pasaran China, Pizza Hut tak mahu dilihat sebagai restoran segera Amerika biasa. Jadi mereka cuba tonjolkan imej restoran yang sihat dan mewah. Mereka perkenalkan bufet buah dan salad yang nampak eksklusif. Tapi hakikatnya, kos bufet itu sangat mahal untuk ditanggung. Untuk jimat, Pizza Hut memperkenalkan satu peraturan. Setiap pelanggan hanya dibenarkan untuk ambil satu pinggan buah dan satu salad sahaja. Mereka fikir cara ini cara bijak untuk mengawal kos sambil nampak high class. Namun mereka tak sangka rakyat China sangat kreatif dalam bab makanan percuma. Maka lahirlah teknik salad stacking atau seni menyusun salad setinggi yang mungkin. Orang mula mencipta menara salad yang rumit atas satu pinggan. Mereka mula guna rumus matematik dan lukisan teknikal untuk memaksimumkan ruang. Teknik yang paling popular dalam salad stacking ialah menggunakan lobak sebagai asas dan timun sebagai dinding. Sos salad yang pekat dijadikan gam untuk melekatkan semuanya. Komuniti online pun muncul semata-mata nak bantu orang lain stack dengan lebih tinggi. Disebabkan teknik ini telah menjadi terlalu viral dan menjadi Pizza Hut mula mengalami kerugian yang besar. Dan akhirnya mereka tutup terus pabrik salad mereka di China. Apa pendapat korang tentang ini? Tolong komen.